kambing sangat besar, saiz lembu, boleh tak buat 7 bahagian? Boleh. Mazhab Ayuping. Mereka Ayuping. Datang dalam kitab-kitab hadis, Nabi sebut je lah, kambing setuang, lembu boleh paling banyak 7 tuang. 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, seorang pun boleh. Tapi jangan lebih dari 7. Kambing 1 tuang saja. Tapi kambing dia besar. Besar uta kambing. Tak kira. Asal nama kambing, seekor je. Gitu juga lembu, boleh 7. Walaupun lembu dia cek ada kucing. Boleh buat 7. Boleh 3 aung seorang. Faham lagi? Atas nama lembu. Dia atas nama, bukan atas bentuk. Cuma pahala lebih banyak daging, lebih banyak pahala. Sebahagian banyak pada seekor kambing, lebih banyak pahala. Kata setengah ulama. Setengah ulama kata tak, satu nyawa atas orang lebih banyak pahala. Nusa nyawa 7 orang, nusa nyawa seorang lebih banyak pahala. Tak apalah tu pandangan ulama. Asal korban sudah.